أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اعدلوا هو أقرب لتقوى صدق الله العظيم. Berlaku adillah, maka ia lebih hampir kepada ketakwaan. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Terima kasih sahabat saya, saudara Sufi Kamari. Seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berbahagia Ustaz Hasbullah, timbalan yang dipertua PAS kawasan Gombak. Tak lupakan sahabat saya IRTS Dr. Nurul Islam Yusof, pengarah polisi Jabatan Penerangan PAS Pusat, dan juga merupakan ketua penerangan, timbalan ketua penerangan PAS Selangor. Seterusnya sahabat saya, saudara Syafiq Halim, ketua bahagian Parti Wawasan Negara Parlimen Gombak bersama rakan, dan tidak lupakan Abang Arif, pengarah JPRD Hulu Kelang, dan seterusnya hadirat-hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama kita memanjatkan setinggi syukur kerana pada malam ini Allah Ta'ala mempertemukan kita bersama, dan saya pasti bahawa ceramah pada malam ini tuan-tuan nantikan, tuan-tuan perempuan nantikan bagi mendapat pencerahan demi pencerahan berkaitan bagaimana situasi kedudukan negara kita daripada sudut ekonomi, dan dalam masa yang sama bagaimanakah perkembangan politik secara keseluruhan dalam negara kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang lepas, kita menambah rakan gabungan kita bagi mengukuhkan kekuatan pembangkang. Jadi peliklah kalau sekiranya kita menolak rakan gabungan ini. Untuk memperkuatkan pembangkang, kita mesti menambah rakan gabungan dan menyatukan saf pembangkang ini untuk menghadapi pilihan raya. Memecahkan saf pembangkang akan melemahkan kita. Maka kerana itu, keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar adalah berusaha sedaya upaya mengukuhkan Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya akan datang, dengan memastikan saf pembangkang itu dikumpulkan, digabungkan seramai mungkin parti-parti, terutamanya parti-parti Melayu. Ya, kalau Parti Wawasan Negara ini cerminannya adalah kepada Perlembagaan Malaysia, pelbagai bangsa bersama dalam parti mereka, dan dibentuk dengan gagasan tersebut. Dan alhamdulillah, saya yakin percaya dengan kebersamaan Parti Pejuang Tanah Air, dengan kebersamaan Parti Wawasan, insya-Allah kita akan memacu perjuangan ini jauh ke hadapan.
Dan kita akan terus fokus untuk berhadapan dengan pilihan raya, terutamanya pilihan raya negeri Johor yang sedang berlangsung. Baru tadi penamaan calon, alhamdulillah. Dan yang kedua, yang terdekat juga adalah pilihan raya negeri Sembilan, yang terdekat. Jadi saya yakin isu-isu nasional itu selain daripada isu-isu negeri, isu-isu nasional itu sangat menyentuh masyarakat setempat, terutamanya di negeri Johor dan juga negeri Sembilan. Dan begitu juga kita negeri Selangor tidak ketinggalan kerana pelbagai isu yang berlaku di negeri Selangor. Terutamanya bila kita sebut tentang kos sara hidup. Tadi saudara Dr. Nurul Islam sebutkan kepada kita data dan fakta. Angka-angka yang dibentangkan, bukan angka yang dikutip tepi jalan. Ni bukan macam cerita Menteri Pelancongan kutip angka tepi jalan tak tahu datang daripada mana. Ya, tiba-tiba di Isytihar Water Rain Festival begitu jumlahnya sekian-sekian. Tidak ada angka yang akurat yang diberikan dengan tepat, bukan sumber rujukannya daripada DOSEM. Ini kenyataan awal-awal Menteri Pelancongan. Dalam parlimen tu saya tak pastilah disebut kenyataan dikutip fakta itu daripada mana. Tetapi bayangkan hari ini Water Rain Festival, besok dia dah boleh keluar angka macam-macam angka. Saya rasa dia lebih hebat daripada Department of Statistik Malaysia. Dia elok jadi pengarah Department of Statistik. Apa ukuran-ukuran indikator menyebabkan dia keluar angka-angka dan fakta tersebut? Dia nak tipu orang lain bolehlah kot. Tapi kalau nak tipu orang Selangor ni cerdik. Kita mengkaji, kita cari maklumat, fakta. Tak cukup dengan angka-angka yang dibuat itu untuk mengkaburi rakyat untuk membenarkan tindakannya. Jadi, hadirin rahmati Allah sekalian, jadi saya nak sebut bahawa realiti yang tak dapat kita nafikan, khusus di negeri Selangor. Tadi disebut bahawa bagaimana kesempitan hidup, kos sara hidup, semuanya menjadi perkara yang cukup memberi kesan. Rakyat bergelut. Harga makanan, sewa rumah, kos pendidikan. Saya ulang bab rumah ni. Banyak kali dalam siri kenyataan saya, betapa pentingnya kerajaan Selangor beri tumpuan kepada membangunkan sebanyak mungkin rumah Selangorku. Ni dia sibuk nak buat rumah babi. Yang tak ada rumah di Selangor ni rakyat manusia. Rakyat Selangor, bukan babi yang tak cukup rumah. Dia sibuk nak pergi buat di Bukit Tagar lah, mana-mana sampai tuanku sebut full stop. Berapa kali titah tuanku. Nampak sangat kerajaan Selangor ni tak reti bahasa. Tuan-tuan. Rakyat Selangor ni tak cukup rumah. Kos sewa rumah itu sangat tinggi. Kenapa tak keluar daripada kepala mereka idea untuk memberikan rumah mampu sewa? Tak sempat nak buat rumah lagi. Ada di DBKL. Mereka boleh belajar di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagaimana ada flat-flat yang disediakan untuk disewakan. Pembayaran sewa itu kepada DBKL. Buatlah setidaknya suatu pelan tindakan segera. Rumah mampu sewa. Sebelum buat rumah mampu milik. Ini dalam keadaan aduan rakyat begitu ramai pada kita. Bila dibentangkan di Dewan Negeri, berapa jumlah terkini? Jumlah mereka yang memohon rumah Selangorku ni lebih 100,000 pemohon. Lebih 100,000 pemohon. Setahun baru siap beberapa saja jumlahnya. Tak banyak. Sedangkan jumlah pemohon itu begitu banyak dan begitu tinggi. Rakyat harapkan rumah Selangorku tu. Sepatutnya tanah-tanah yang ada itu diberikan tumpuan bagi pembangunan rumah Selangorku. Hari itu sibuk dengan pada golf di Sepang. Isu ladang babi di Bukit Tagar. Artinya kerajaan Selangor hari ini hilang fokus. Dia hilang prioriti dalam pentadbiran. Tak disebut, tak kompeten. Lupa meletakkan prioriti. Sepatutnya beri isu, menyelesaikan isu teras rakyat. Apa isu teras rakyat? Perkara paling penting, kediaman. Bayangkan hari ini, sewa rumah sampai 1,000 lebih.
1,200. Kalau gaji 1,800, 1,900 gaji minima, berapa je yang tinggal? Ini tak masuk lagi duit untuk pendidikan, bas sekolah, baju sekolah, buku sekolah, duit belanja. Kalau ada anak. Kalau anak 5-6 orang, kat rumah tu nak makan apa? Adakah mereka berfikir tentang ini? Saya nak tanya, kerajaan Selangor fikir tentang ini? Pemimpin kerajaan Selangor fikir tentang ini? Sebab mereka tak pernah rasa susah. Mereka tak bergelumang dengan rakyat marhen. Mereka duduk di kursi yang empuk. Sehingga mereka tak tahu fokus sebenar. Mereka suka bentang data yang membahagiakan dada mereka. Hakikat realiti rakyatnya poket kosong. Mereka cerita tentang perkembangan ekonomi yang luar biasa. Ekonomi Malaysia, ekonomi terbaik Asia. Ekonomi itu, ekonomi ini, macam-macam dia claim. Tapi rakyat, duit dalam poket tak ada. Susah. Realiti keadaannya kena tengok. Yang bayar duit tambang bas sekolah. Ni, yang bawa e-hailing ni. Bawa Grab. Bawa Bolt, macam-macam. Ada e-hailing hari ni. Mereka mengadu. Mula-mula nak bermula bernafas, nak bawa e-hailing, kalau tak habis 1,200 bukan dia. Insurans lagi, kursus itu ini lagi dan sebagainya. Mereka minta supaya isu insurans e-hailing itu diberi perhatian oleh kerajaan. E-hailing bercakap ni daripada pilihan raya lepas sampai sekarang tak selesai lagi. Yang PMX kata tak apa, dia akan selesaikan masalah e-hailing. Tak selesai lagi. Pemandu e-hailing masih mengadu lagi, tak berhenti. Masih menghadapi kesukaran, termasuk tambang yang terlampau murah dan sebagainya. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan, rakyat hari ini kita tak perlu kepada pemidato yang semata-mata hebat, tapi tidak kompeten dalam melaksanakan tugas. Saya yakin rakyat dah bosan dengan pemimpin yang bising, tapi mereka mahu melihat pemimpin yang bekerja, kurang cakap, banyak kerjanya. Betul atau tidak? Dan saya yakin itulah kehendak rakyat. Dan itulah yang ada kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Yang insya-Allah sekiranya Perikatan Nasional menang, saya yakin dan percaya kita ada pasukan yang kuat, pasukan yang berpengalaman untuk mentadbir negeri Selangor dan juga mentadbir di peringkat persekutuan. Dan insya-Allah kita akan buat yang lebih baik daripada apa yang ada pada Kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Kita bukan berjanji bulan bintang. Bukan berjanji bulan bintang. Kita berjanji perkara yang realistik. Pacu ekonomi lebih baik. Di Selangor ini kita ada dokumen pembangunan bagi negeri Selangor yang telah disiapkan. Saya tak boleh umum. Datuk Suruhjaya PAS Selangor lah yang akan mengumumkan. Ya, saya nak sebut betapa Datuk Suruhjaya PAS Negeri Selangor yang berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri sudah menyediakan rangka untuk pembangunan negeri Selangor. Pelan-pelan pembangunan, gagasan pembangunan yang telah disediakan bagi menunjukkan keseriusan kita. PAS, PN bersama rakan kita wawasan dan lain-lain untuk mentadbir negeri Selangor pada pilihan raya akan datang. Setuju atau tidak tuan-tuan? Setuju. Banyak perkara kita boleh buat. PAS bukan tak pernah menjadi sebahagian kerajaan. Ustaz Hasbullah pernah jadi ahli Dewan Negeri Gombak Setia, tuan-tuan. Ahli Dewan Negeri Gombak Setia. Berapa banyak idea, inisiatif membantu rakyat itu, ideanya datang daripada PAS. Idea air percuma itu datang daripada PAS. Betul tak Ustaz? Idea air percuma datang daripada PAS. Kita fikir tentang air percuma, kita bersama Tan Sri Khalid Ibrahim gerakkan supaya dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Yang ada orang tu kata boleh 3 kali mandi wajib sebagainya. Ni semua kaki klaim lah ke? Nah, tapi asal ideanya itu daripada PAS.
Bila menang negeri Selangor, kita berusaha melaksanakan manifesto tersebut. Ya? Ini manifesto kita. Dan kali ini saya nak sebut, untuk menghadapi pilihan raya, banyak manifesto, idea, rangka pembangunan yang telah kita sediakan dan kita tunggu masa saja untuk lancar. Semboyan berbunyi, bubar saja negeri, bubar saja parlimen, kita sudah siap siaga dengan gagasan kita. Bukan omongan kosong. Yang insya-Allah akan diumumkan Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Kita ada pasukan yang berpengalaman di negeri Selangor. Datuk Iskandar, bekas Esko Kanan. Dr. Halimah, Esko Negeri Selangor. Dr. Yunus Hairi, Datuk Dr. Yunus Hairi, Esko Kanan Kerajaan Negeri Selangor. Kita ada pasukan yang berintegriti, berpengalaman. Tak curi duit sampah, tak curi duit air. Kita tak maulah orang-orang macam tu dalam pasukan kita. Nah, kita mahu pasukan yang berintegriti, bersih dan bersedia untuk mengambil alih negeri Selangor pada pilihan raya yang akan datang dan juga peringkat persekutuan. Sebab tu tuan-tuan kena beri percayaan pada Perikatan Nasional. Sebarkan. Kalau kita angkat pemimpin yang hanya pandai berkata-kata, janji bulan dan bintang, akhir sekali kita boleh lihat realiti 4 tahun ini. Bagaimana yang rakyat hadapi. Jadi rakyat dah cuba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa kata kali ini cuba Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri pula jadi Perdana Menteri. Boleh? Bahawa kita ada pemimpin yang kompeten, serius untuk membantu rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian dalam keadaan kerajaan memberikan pelbagai dakwaan, sebut inflasi masih terkawal, tapi hakikatnya kita merasakan bagaimana kuasa beli itu semakin lemah. Bukti kuasa beli itu semakin lemah, berapa banyak perniagaan hari ini yang ditutup tak mampu lagi bertahan. PKS, industri IKS, industri kecil dan sederhana, berapa banyak yang terus sukar untuk survive dan akhirnya menutup tikar, menggulung tikar, menutup perniagaan mereka. Kita tak perlu cakap banyak, tapi tuan-tuan boleh lihat sendiri di lapangan realiti sebenar. Jadi bercakap berdasarkan kepada realiti. Nah, kenapa hakikat pada hari ini pendapatan rakyat itu tidak meningkat seiring dengan kos kehidupan? Kenapa peniaga-peniaga kecil terus mengeluh? Margin keuntungan mereka semakin kecil. Harga barang apabila naik, tak mungkin akan turun. Ya, kerana itu, tuan-tuan dan puan, kita lihat hakikatnya, realiti dan keadaan rakyat ini hakikatnya tidak bertambah baik dan semakin berubah pun di bawah janji-janji bulan bintang, di bawah Pakatan Harapan. Dan yang kedua, janji reformasi yang semakin kabur. Dulu mereka bercakap tentang reformasi institusi, bercakap tentang reformasi pelbagai perkara, reformasi media yang mereka mahukan kebebasan media. Tapi apakah media hari ini bebas? Apakah hari ini influencer kita bebas untuk bercakap? Sekejap-sekejap kena panggil ingat SKMM. Dr. Nurul Islam, saya rasa berapa kali dah kena panggil ingat SKMM. Saya rasa itu boleh jadi pejabat kedua dia. Sama dia dengan Syafiq Alim. Kalau boleh letak je lambang parti wawasan tu dengan pas kat pejabat SKMM. Sebab memang confirm kena panggil. Nah, sekejap panggil. Ini intimidasi. Yang mereka tuduh Mahathir macam-macam. Mereka lebih teruk daripada itu. Mengekang suara rakyat. Hari ini, Yang Berhormat Dr. Haim Hilman bercakap tentang isu rakyat. Betapa passion dia tentang isu pendidikan. Orang miskin, orang susah bertarung nak masuk ke universiti. Ada orang masuk universiti mengikut jalan belakang. Itu kata Dr. Haim. Dia bukan bercakap sebagai seorang yang tak ada pengalaman di universiti.
Pernah jadi Naib Chancellor di UUM. Bukan orang biasa. Bukan seperti saya. Dia pernah jadi orang akademik, duduk posisi tertinggi dalam institusi pengajian tinggi awam. Dilihat realiti itu. Dan dia tak boleh terima keadaan itu terus berlaku. Yang dia perjuangkan itu bukan hanya untuk bangsa Melayu, tapi bangsa Cina, bangsa India, semua bangsa. Kenapa perlu mereka berhadapan dengan kepayahan untuk masuk ke institusi pengajian tinggi awam dalam keadaan ada orang cuba menggunakan jalan belakang? Itu yang diutarakan Dr. Haim. Ceramah dia sikit je di Negeri Sembilan. Tiba-tiba hari ini terus didakwa di mahkamah. Dalam keadaan ada saksi-saksi lain yang tak habis pun bagi keterangan kepada polis. Dah dibawa ke mahkamah. Dibawa ke mahkamah, digari pula. Nah, digari. Hari ini orang lihat dua darjat. Ada ratusan report polis pada Tony Pua. Ada tak Tony Pua itu digari? Saya nak tanya. Isu kuih haram hari itu. Siapa yang digari? Siapa yang tidak digari? Jadi, negara apa ini hari ini? Ini negara hukum ikut selera pedal mereka, ataupun negara hukum yang benar ikut hukum, ikut undang-undang, ikut perlembagaan. Kita bercakap hari ini terus dalam kerangka perlembagaan, kerangka undang-undang. Sebab tu tuan-tuan dan puan, marah lebih sikit. Tu pun dalam keadaan itu ada orang kata Dr. Haim berlakon. Dr. Haim tak ada filem tentang dia. Pemimpin kamu yang banyak filem. Jadi jangan nak tuduh Dr. Haim berlakon. Yang banyak berlakon tu pemimpin kamu. Nah, macam-macam filem buat tentang dia. Dia pun kuat buat filem. Nah, jadi tuan-tuan, saya nak sebut perkara ini supaya kita sedar dan faham bagaimana hukum hari ini ada yang selektif. Kepada pembangkang begitu selektif. Isu 3R. Pergi di Johor, berapa banyak kenyataan 3R yang keluar daripada pemimpin Pakatan Harapan. Sangat biadab. Tapi tak ada pun polis pergi ambil di rumah mereka pukul 3 pagi. Saya nak tanya. Saya tak marah pada pihak polis. Saya tahu ada yang memberikan arahan pada mereka. Tapi kerajaan hari inilah hakikatnya menanggung beban kesalahan itu. Selektif. Hanya melibatkan pembangkang, mereka akan bertindak dengan begitu aktif. Tuan-tuan dan puan. Sebab tu hadirin dirahmati Allah. Kebebasan bersuara makin dicengkam. Accountability kerajaan terus diragui. Ya. Reformasi institusi hanya menjadi slogan bagi kerajaan pada hari ini. Jadi apabila mereka jadi pembangkang, semua mereka bercakap. Sewaktu mereka menjadi pembangkang, mereka kononnya menjadi pejuang untuk wakil-wakil rakyat dapat peruntukan yang adil. Semua sama. Yang bercakap tu ketua pembangkang sebelum ni yang jadi Perdana Menteri sekarang. Dia kata, waktu dia ketua pembangkang, kita kena bagi peruntukan kepada semua. Waktu tu semua dapat. Bila dia jadi kerajaan, tak boleh. Kalau nak bagi pemberuntukan, kena runding dulu. Selagi tak runding, saya tak akan bagi. Ni saya kata katun. Katun ni dulu tuan-tuan pergi demo sekali berguling jalan raya itu. Saya nampak ni, saya ingat peristiwa ni. Reformasi dulu. Nampak ni ramai haji-haji dulu duduk pergi ni. Kena kelentong semua kita. Jadi jangan kena kelentong kali kedua ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kembali tadi, maka saya nak sebut yang ketiga. Beban rakyat hari ini mesti diselesaikan. Hakikat graduan masih bergaji rendah. Institusi kecil dan sederhana
berdepan dengan pelbagai cabaran. Hari ini apps daripada China orang boleh beli barang dengan harga yang lebih murah. Itu sangat memberi kesan pada industri kecil dan sederhana untuk bersaing harga. Sangat memberi kesan. Tanya orang mereka. Kalau mereka boleh beli barang lebih murah pada China, kenapa mereka nak beli barang di Malaysia? Jadi semua itu tak diberikan fokus untuk diselesaikan. Ya. Kerana itu kita minta ianya akan dapat dirubah sekiranya ada kerajaan yang benar kompeten, dia tahu kerja buat dia. Sebab hari ini kerajaan hari ini kerja buat dia nak kacau pembangkang je. Bukan nak selesaikan masalah rakyat. Dan yang keempat saya nak sebut, ni isu orang Melayu, isu orang Islam. Ni baru ujung kita ambil ni, isu orang Melayu Islam. Tu pun kalau main orang duk kutuk lagi, tengok PAS ni asyik bercakap isu agama je. Dan nak buat macam mana PAS ni orang Islam? Dia bercakap untuk pertahankan orang Islam. Kalau kamu tak rasa sayang pada Islam, kerana itulah kamu tak bercakap tentang Islam. Kami kena bercakap. Kedudukan orang Islam, kedudukan agama yang semakin dicabar. Yang terkini bagaimana senator DAP dengan penuh biadab mempersoalkan pendaftaran mu'alaf saudara baru di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, yang dibuat oleh Pusat Islam UPSI. Dia kata universiti kena bersikap neutral. Apa? Kamu lupa ke? Pada perlembagaan negara ini diberikan agama padanya, iaitu Islam. Islam sebagai agama persekutuan. Itu hak yang mesti kamu hormati. Kontrak sosial ditandatangani dalam keadaan kamu sedar. Kerakyatan diberi kepada orang bukan Melayu, tapi mereka mesti menghormati hak istimewa orang Melayu dan Islam sebagai agama persekutuan. Kalau kamu tak boleh hormat Islam sebagai agama persekutuan, kamu tak boleh hormat hak orang Melayu dalam negara ini, keluar daripada negara ini, berambus. Kamu tak layak jadi warga negara ini kerana kamu tak tahu identiti negara ini. Kenapa kamu tak tahu identiti negara ini? Kerana kamu jahil sejarah. Sebab kamu jahil sejarah, sebab itu kamu perjuangkan UEC. Nak masuk universiti melalui jalan belakang, melalui UEC. Ni, madrasah tahfiz. Semua mereka nak masuk universiti kena ambil SPM. Kami tak buat sistem peperiksaan sendiri untuk masuk SPM, untuk masuk universiti. Tak buat. Kami ikut sistem yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan sangat biadab sekiranya membenarkan UEC ini masuk ke universiti. Artinya kita khianat kepada orang bukan Melayu yang setia kepada sistem pendidikan kebangsaan. Berapa ramai orang Cina, India yang masuk sekolah kebangsaan, belajar di sekolah kebangsaan, ambil SPM dan masuk universiti mengikut laluan yang sah. Kalau beri UEC ini kebenaran, bererti kita mengkhianati kesetiaan orang bukan Melayu yang memahami identiti negara dan mengikuti sistem pendidikan kebangsaan. Saya tidak setuju. Apa juga keadaan, saya tak pernah setuju UEC ini untuk masuk ke universiti. Melainkan mereka perlu juga mengambil SPM. Jadi tuan-tuan, sebab itu bila kita sebut, hari ini mereka bercakap tentang hak kesamaan, hak kebebasan, kamu jahil tentang identiti negara ini. Kamu jahil. Kerana itu kamu biadab. Kamu mahu berada di negara ini, hormati institusi negara ini. Sebab itu mereka berani. Satu demi satu mereka mencabar orang Melayu Islam. Cabar isu pendaftaran mu'alaf. Ini tak pernah berlaku. Kenapa mereka berani? Kerana nak secure undi trust mereka. Lagi kuat mereka goncang tentang Melayu Islam, lagi kuat secure undi bukan Melayu kelompok tertentu kepada mereka. Itu hasrat mereka. Jadi tak boleh begitu. Kerana undi, kerana keadaan tertentu, kamu sanggup menggoncangkan keharmonian negara yang telah dibina puluhan tahun identiti negara ini. Ini masuk lagi. Bagaimana pemimpin DAP bantah pembangunan masjid warisan di hadapan TRX.
Tak pernah berlaku. Daripada dulu sampai sekarang. Mana-mana pemimpin bukan Melayu berani membantah pembinaan masjid. Tak pernah berlaku. Tapi hari ini berlaku, tuan-tuan. Saya nak supaya kita sedar bahawa musuh kita paling utama untuk memastikan tidak lagi menjadi sebahagian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri Selangor adalah DAP. Sedar musuh kita. Berhenti daripada berpecah. Satukan kekuatan politik kita. Hadapi DAP. Malaysia hanya aman tanpa DAP. Betul atau tidak? Semua rakyat di bawah resah dengan pertuturan biadab pemimpin-pemimpin DAP ini. Tak cukup isu ladang babi mereka perjuangkan. Mau hak sama untuk membuat ladang babi sebagaimana diternak lembu. Biar sedar sikit. Biar tahu sikit. Apa kesan ladang babi itu? Apatah lagi kamu nak buat ladang babi itu di tempat majoriti orang Melayu Islam yang tak makan babi pun. Apa kamu nak sabar? Nak buat pula di bawah tu ada loji rawatan air yang tidak ada jaminan. Tidak ada kajian persekitaran dibuat. Tiba-tiba mereka nak isytihar begitu. Tuanku dah sebut full stop. Dan baru ini dah terbukti bagaimana orang Melayu Islam di Selangor boleh bersatu dalam himpunan daulat tuanku yang menghimpunkan lebih 10,000 rakyat Selangor. Semua setuju bahawa Malaysia aman tanpa DAP dan wajib mempertahankan titah ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Selangor. Tuan-tuan pergi dah? Tengok kebangkitan rakyat. Bahawa tidak ada kompromi lagi tentang isu-isu sensitiviti orang Melayu. Isu-isu orang Melayu, isu-isu orang Islam. Sebab itu saya mahu dia menjadi teras kebangkitan. Bahawa ini masa untuk parti-parti politik Melayu bersatu. Menolak DAP. Nah, Anwar, kamu ni jadi buruk. Saya nak pesan, kalau boleh Anwar Ibrahim tengok video ni. Kamu ni, imej kamu jadi buruk sebab kamu ambil DAP jadi sebahagian kerajaan. Buanglah DAP. Tinggalkanlah DAP. Walaupun mungkin tetap buruk juga imej kamu selepas kamu buang DAP, tapi dikurang sikit buruknya daripada sekarang. Nah, sebab tu tuan-tuan dan puan, semua perkara melibatkan orang Islam yang dicabar daripada masa ke semasa, tidak cukup dengan itu institusi Raja Melayu, institusi adat. Ya. Semua ini rakyat melihat apakah kerajaan hari ini tegas menguatkuasakan undang-undang kepada mereka yang mencabar isu hak orang Melayu dan Islam. Saya nanti tindakan kerajaan kepada mereka yang mencabar pembinaan masjid. Itu 3R. Saya nanti tindakan kerajaan kepada mereka yang mempersoalkan isu pendaftaran mu'alaf di UPSI. Di mana tindakan kerajaan? Kalau orang lain cepat je tindakannya. Tapi kerana pemimpin-pemimpin itu menjadi sebahagian daripada kerajaan pada hari ini, mereka itu pemimpin DAP, tak ada siapa boleh sentuh mereka seolah-olah ada imuniti mutlak pada mereka dalam negara ini. Boleh bercakap sesuka hati. Sedangkan kita bercakap perlu bertapis, kita bercakap penuh dengan tindakan, akta hasutannya, SKMM-nya dan sebagainya. Dan itu tuan-tuan dan puan, perkara ini mesti diubah dengan segera, ubahnya dengan berlakunya perubahan. Perubahan dalam pilihan raya. Mesti rakyat mula bangkit. Di Selangor, isu banjir masih lagi tak selesai. Ni boleh tanya, saudara Dr. Nurul Islam, ada syarikat yang buat tempatan banjir itu, ya, kod bidangnya adalah buat filem. Ni filem lagi. Nampak tak? Kod buat filem, tiba-tiba buat tempatan banjir. Tak gilanya tuan-tuan. Sebab tu tempatan banjir tak siap sampai sekarang. Banyak wayangnya.
Yang betul ada kod bidang, dia tak bagi buat kerja tu. Tapi kerana nak bagi pada kroni, dia beri pada pihak tertentu. Akhirnya tempatan banjir tak selesai-selesai. Kita desak di Dewan Negeri supaya dibuat dashboard melalui Yang Berhormat Muiz Mahyudin, Adun Hulu Bernam. Ni Adun Pemuda, PAS Selangor. Kita minta dia bercakap. Kerajaan Selangor buat dashboard. Akhirnya buat dashboard. Alhamdulillah desakan tu ada. Jadi nak tunggu kita desak semua. Buat apa kamu jadi kerajaan kalau satu benda pun kamu tak reti? Kita gesa lihat. Isu sampah. Siapa Tuanku Sultan tegur? Isu banjir. Pelbagai isu. Ni kalau saya cerita Shah Alam banyak lagi isu. Tak masuk lagi Selangor ni isu harga rumah. Ya? Bekalan air yang menghadapi gangguan. Keberkesanan keutamaan dalam perbelanjaan kerajaan negeri, prioriti-prioriti yang diletakkan. Itu dalam keadaan yang tidak wajar. Jadi kerana itu, hari ini, sebagaimana yang Dr. Nurul Islam sebut dengan bilion-bilion di umum tu, kenapa pelaburan besar itu masih belum dirasai oleh rakyat biasa? Kenapa peniaga kecil ni masih terbeban? Kenapa anak muda masih berempas bulas 2, 3, 4 pekerjaan untuk terus survive? Kerana itu tuan-tuan dan puan, saya nak akhiri bahawa kerajaan hari ini, ya, bukan kita pilih melalui slogannya, tapi melalui komitmennya. Ya. Kalau rakyat masih dalam keadaan sukar setelah bertahun-tahun mereka memerintah, jadi rakyat berhak bertanya, mana hasil yang mereka janjikan? Sebab itu demokrasi memberi mandat kepada rakyat, memberi mandat kepada kerajaan untuk memerintah ini, dan demokrasi juga memberi mandat kepada rakyat untuk menilai dan membuat perubahan. Itu hak dalam demokrasi. Sebab itu tuan-tuan, saya ajak dengan hak yang ada ini, kita lakukan perubahan. Daripada sekarang, mindset kita mesti Perikatan Nasional menjadi kerajaan persekutuan, membawa perubahan dengan pasukan yang berpengalaman. Kita ada rakan kita, Datuk Seri Hamzah, pernah begitu banyak pengalaman dalam kerajaan persekutuan. Kita ada dalam PAS pun yang pernah menjadi menteri itu begitu ramai. Dalam Parti Wawasan pun ramai. Dan saya yakin percaya dalam Pejuang pun ada. Semua gabung jalin ini insya-Allah dapat kita formulasikan untuk membawa perubahan kepada rakyat di peringkat persekutuan. Dan insya-Allah di negeri Selangor kita ada gabungan yang terbaik untuk membawa pasukan perubahan ini, yang insya-Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi negeri Selangor. Selangor deserve better. Selangor ini layak mendapat lebih baik dengan kekuatan keuangan yang ada di negeri Selangor ini. Jadi saya kira itu saja. Saya ucap terima kasih pada hadirin hadirat yang bersama pada malam ini, dan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan PAS Dun Hulu Kelang dan juga PAS kawasan Gombak yang memberi peluang untuk saya menyampaikan ceramah pada malam ini. Walaupun letih, saya padat beberapa hari ini program, tapi bila dengar Hulu Kelang jemput Parlimen Gombak, dia semangat tu lain macam. Tuan-tuan dia tahu sebabnya apa. Nah, dia semangat nak datang. Jadi saya harap PAS bertandinglah di Hulu Kelang dan Parlimen Gombak ni insya-Allah. Amin. Jadi itu saja, wallahu taala alam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.